La 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 la. Tiada lagi durian dan juga rambutan, hanya tinggal lala. Tu dia, kembang hidung-hidung nak menyanyi. Alright, resipi kita yang pertama yang kita nak masak ni, lala masak pedas. Simple je bahan-bahan dia. Ni dia heroin kita. Dia tak hero sangat. Kalau hero macam ayam, daging kan. Hero lah, ikan hero lah. Ni heroin lah, lala. Itu dia yang kita beli tadi. Lepas tu kita ada bawang merah, bawang besar lebih kurang sebiji, tomato sebiji, cili merah setangkai, serai 1 tangkai, cili padi 3 tangkai. Masak lomak cili padi 3 tangkai. Alamak. Ni bawang putih seulas. Okey, kita potong dulu bawang macam biasa. Jangan nipis, jangan tebal sangat. Tu dia. Selalu kita makan apa? Daging apa masak pedas, ayam masak pedas kan. Tapi sebenarnya lala masak pedas dia punya kuah. Apa tu yang sedap tu. Lepas tu kita potong kita punya buah tomato. Tomato ni setengah orang dia suka yang cincang-cincang, setengah orang dia suka apa? Nak belah 2 belah 4 macam tu je. Tapi kita buat dia tak nak belah-belah banyak sangat. Agak-agak je. 1 2 3, dapat 4 macam tu. Sebab apa? Buah tomato ni kejap lagi dia yang akan memasamkan, merasakan, menaikkan lagi kesedapan. Wah, lala masak pedas ni. Tu dia nampak macam dah wakil rakyat dah. Kan? Alright. Cantik. Bawang-bawang ni nak potong ke tak? Potong lah bawang putih ni. Macam biasa. Potong macam tu. Cili padi. Cili padi ni setengah orang dia potong apa? Nipis-nipis macam tu. Apa macam biasa tu. Kita tak nak dah. Kita nak potong macam ni dah. Belah 2 macam tu je. Sebab apa? Walaupun kita panggil nama dia lala masak pedas, tapi kita tak nak dia pedas sangat. Agak-agak je. Kita potong kita cili macam biasa. Buat tu. Serai ni sebenarnya kita nak buang bau hanyir dekat apa? Dekat lala ni lah. Kalau kita pakai halia pun boleh juga, tapi halia ni dia tak sesuai untuk apa ni? Lala masak pedas. So kita pakai serai. Serai ni kejap lagi bau dia memang wangi lah. Okey, potong dia. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat, agak-agak je. Alright, dah siap potong dah semua. Jangan nak membebel sangat dah. Jom kita masak. Tu lain episod lah ni. Okey. Nyalakan api. Nyala. Masukkan sedikit minyak untuk menumis. Macam biasalah. Nak tumis bahan-bahan untuk kita buat lala masak pedas. Alright, untuk tumis ni kita nak masukkan apa dulu? Bawang besar. Diumumkan ketibaan bawang besar. Masuk bawang besar. Macam pembesar-pembesar pula kan. Bawang besar masuk. Lepas tu masukkan ni. Ni dia bawang putih. Lepas masuk bawang putih nak masuk apa? Masuk sudik. Kacau dulu. Api jangan besar sangat. Kan sekejap lagi ketibaan bawang-bawang besar, kehangusan bawang-bawang besar tu. Alright, masukkan kita punya serai. Kacaukan dia sampai dia brown-brown sikit, keperang-perangan. Alright, dah macam ni cantik. Kita masukkan sedikit sos tomato. Sos tiram. Tak pakai moto-moto, kita pekarkan dengan sos ni. Sos cili. Kasih masuk. Lepas tu kita kasih masuk air lebih sikit. Kacaukan dia. Masak pedas. Masak pedas kena ada cili lah. Nampak? Kita punya cili padi, cili merah dan buah tomato. Masukkan je. Makanan laut, masak dia lebih kurang 3 ke 5 minit. Tak payah sampai, paling lama pun 7-8 minit lah. Tak payah sampai 10 minit ke atas. Kan kejap lagi dia hangus. Bukan hangus, dia lembik. Overcook, terlebih masak. Tak sedap. Garam sikit. Gula sikit. Lada hitam. Nak bagi dia rasa pedas-pedas, rasa kacang-kacang sikit. Masukkan lada hitam. Resipi kita banyak orang cakap macam apa Thai food punya makanan kan. Tapi itulah kegemaran rakyat Malaysia sebenarnya. Makan Thai food, makan ikan bakar, makan seafood. Memang kegemaran rakyat Malaysia sebenarnya. Alright.
Dah sebati dah macam tu. Kita nak buat apa? Kita tak payah nak tambah air. Sebab apa? Dalam lala ni pun dia ada air dia sendiri. Kan kejap lagi dia meleleh-leleh lah dalam tu. Okey, masukkan je. Nampak tak? Kacau kan dia? Macam mana kita nak tahu lala ni masak? Dia sekejap je. Dia kalau kita masukkan warna kelabu ni, kan kejap lagi dia tukar kemerah-merahan kulit dia. Macam udang juga. Kalau kurang air, kita masukkan sedikit lagi air. Susah apa? Kita masak dia. Nak kuah kan? Ni kuah dia. Kuah dia. Kacau dia sampai dia masak. Setengah orang dia akan tutup. Tutup pun boleh juga. Supaya dia macam terperangkap uap dalam tu. Pun boleh. Okey, kita pastikan dia mendidih. Lepas tu masak. Lepas tu baru kita boleh rasa. Sebab apa? Seafood ni kadang-kadang banyak ada toksin. So, kalau kita masak dia dengan tak masak sangat ataupun kurang masak, jadi kita sakit perut. Tu yang terjadi. Selalu kita pergi makan seafood, balik sakit perut. Nampak dah masak dah. Kejap je. Tak lama mana pun. Lala masak pedas. Takkan nak tengok je kot. Nak agak rasa. Lala kat situ kejap lagi. Telah rasalah. Bismillah. Sebiji macam kat kedai. Tak tipu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cedokkan je. Nampak tak? Kena dengan nasi panas-panas. Cakap kau bergaduh laki bini. Tak cukup. Kuah ni nak kaut-kaut lah. Tak nak kaut kau punya pasal lah. Macam saya kaut sikit. Biasa orang Tara. Orang Tara dia kena makan kuah lebih. Tu dia. Comot-comot dah. Tu dia. Lala masak pedas kita dah pun siap. Simple je. Tak susah mana pun. Ini tak sedap juga kalau kita tak makan dengan sayur dia. Jom kita sediakan bahan untuk CCMA. Apa dia tu? Cameron Corbis masak air. Jom kita sediakan bahan-bahannya lah.